Itu juga termasuk daripada perkara syirik, iaitu barang siapa menjadikan sesuatu sebagai perantaraan antara dirinya dengan Allah, berdoa dan memohon syafaat serta bertawakal kepada perantaraan tersebut, maka hukumnya kafir menurut kesepakatan para ulama, yakni ijma' para ulama. Ini di antara benda syirik. Benda syirik yang masuk, tawasul yang sangat syirik. Ikhwatul iman, ketika para ulama menulis tentang syirik ini, para ulama menyebut syirik yang pertama, dua-dua syirik besar, tetapi syirik dalam kes yang pertama ini dia sangat mudah kita handle, iaitu syirik macam mana? Syirik seperti orang kafir buat ni, sembah tokong. Itu sangat mudah kita handle, sangat mudah kita bagi tahu pada orang jangan sembah, dia nampak. Tetapi syirik yang dalam kes yang kedua ini, dia syirik besar, susah kita handle kerana syirik telah jadi nafas agama. Ini syirik tapi orang rasa dia agama, dan orang bukan kata orang rasa dia agama, orang tabah dia agama, bahkan orang kata berpahala pula buat syirik ni. Syirik yang mana ni? Yang pada kes yang kedua ni, iaitu apa dia? Menjadikan antara kita dengan Allah itu orang tengah. Seperti dia mendatangi makam-makam tuk-tuk wali, dia berzikir dengan zikir-zikir menyebut wali abdal, wali kutub, wali ghaus. Dia percaya dalam dunia ni ada 40 wali, mati satu bagi cukup 40, tak akan ada 39. Dalam dunia ni 40 wali, dia percaya. Dan bila dia berdoa, dia akan sebut wali abdal, wali kutub, wali ghaus. Masya Allah, dalam doa dia panggil mereka. Dalam manakib kebanyakan mamak-mamak suka baca, memuja kepada hadrat Syekh Abdul Qadir Jalaini sampai hari ini, dan dia menyatakan itu adalah zikir. Masya Allah. Ini syirik yang sangat susah kita nak terangkan kepada orang.